So hari ni I'm going to unboxing my new keychain. So let's open up this thing. Ni sebenarnya I beli sebab nak mengubati kesedihan sebab I tak dapat tiket. So I'm buying a keychain. Rindu dia nak berfangirl dengan Nadia sebab sebelum ni aku pernah buat unboxing dengan Nat kan. Dan I macam rindu sikit. Sebelum itu 2021 aku tak ingat lah. Tapi begitulah. So let's open up dulu. Keychain ni kamar gila. Dia sebenarnya NFC album. Wait on me. Tada! Cantik. Cantik kan? Sukalah. Benda ni walaupun dah dekat setahun. Dah dekat setahun dah. Aku baru beli. Sebenarnya hari tu aku nak beli. Lepas tu aku tak jadi. Lepas tu nak beli. Lepas tu aku tak jadi. Lepas tu ni kali ke aku tahu lah 3 ke 4 ke. Tapi macam tu lah. Nak beli tak jadi. Nak beli tak jadi. So yeah. Long apa? A long due reward. Mana buka lah. Wait, I tak nak tengok lagi. I tak nak tengok kad lagi. Tu buka kad. Cantik kan? Cantik kan? Macam ni. Dia ada engrave wait on me. Lepas tu tag ni cantik. Lepas tu dalam ada gambar kai. Dia macam locket. Habis rosak. Rosak dah. Anyways, dah tilt. Apalah. So this one, dia macam kau pergi berperang and then go like, I rindu laki I. Dan dia buka laki aku macam tu. Faham tak dia punya vibe? Comel lah, sexy. This gambar is sexy but he is actually cute. Ni nanti aku nak letak dekat kunci kereta. Kot. Ni aku rasa macam jackpot gila sebab patutnya harga dia dalam 130, 120 macam tu. Tapi aku dapat 83. Kan memang rezeki lah. Alhamdulillah. Comel ni. Okay. So masih nantikan for the card. So card di dalam ni I tengok macam dekat dalam tu kan, or review lah, dia orang punya macam ada dua kat dalam ni. So korang tengok dulu, okay? 1, 2, 3. Oh, so this one is cara nak guna. What is this? I nak dia dekat. I nak dekat sini. Betul lah tu. I nak dia dekat sini.
Comelnya. Comelnya. Pasti anak dia lukis. Kan memang suka lukis. Dia suka lukis benda-benda macam ni. Macam comel, cute. Tapi tahu lah apa benda ni. Tapi gitulah. Comel. Okay, itu sahaja. Thank you for watching. Bye-bye. Lupa nak bagi tahu. So, let me tunjuk the PC-PC orang-orang handsome. Sebab kita nak tak ni sekali kan. Tapi patutnya ada sleeve dia. Tak tahu kat mana sleeve dia dah. Ni aku kumpul daripada 20. Tak tahulah daripada berapa. Satu kot. Sampai 2023. Sebab 2024 dengan 2025 aku dah tak kaya dan sedikit slow in kumpul-kumpul benda ni and tapi still ikut perkembangan EXO. So first entry kita ada Johnny Dora. Lepas tu ada Yuta Jumatan. Lepas tu ada Yuta yang ni I think this one is from NCT 2020 kot. Lepas tu ni Yuta ni comel gila. Memang Yuta comel. Betul lah 2020. Ni NCT Universe. Lepas tu ni gambar Rocky Jongin. Lepas tu ni Jongin Let Me Ride. Lepas tu ni Jongin yang ni album satu kot. Album album Kai tu first debut. Lepas tu yang kot. Ni Sun Chan-ris. Ya, member tiba-tiba dah jadi Riz dah. Lepas tu ada Yuta lagi. Lepas tu ada Yuta lagi. Empat tak? Lepas tu ni Hanbin. Tiba, tapi kakak I punya kot. I pun tak tahu. Lepas tu ni Yuta. Ni era favorite yang sarang ni. Kumpul gila-gila masa ni sebab memang semua handsome. Lepas tu yang ni yang masa 8 kot ke 10 kot. Yang 10 anniversary. Comel gila masa ni sebelum military. Lepas tu tiba dia potong rambut. Lepas tu dia kena traumatise lah semua orang. Lepas tu ni this is actually the first ever photo card that I have. Lepas tu ni Jongin apa ni? Jongin Peach. This is actually the first photo card that I have. Lepas tu yang ni pun orang bagi. Raihan bagi. Suruh. Lepas tu ada dah. Lepas tu Yuta lagi. Ni Yuta, I panggil dia Yuta Sunset. Sebab memang comel. Memang sunset. Kebanyakannya I sepatutnya ada banyak tau. Tapi aku dah jual. Ni Aina bagi. Thank you so much for loving me and Yuta. Lepas tu ni TY.
Lepas tu ni album favourite. Ni yang I unboxing dengan Nadia tu. Lepas tu I ada ikut, I ada sleeve. Tiba-tiba ada sleeve kan. So yang ini, yang comel ini kita letak dalam tu. Ting ting. Ting. So nanti kalau jadi apa-apa tak adalah. Kita kena air kononnya. Comel. So you tahu Sunset? Dah sekali dengan Kai. I rasa Kai punya album semua macam gempak gila. I suka konsep dia, tengok. Konsep dia memang gempak gila. Nampak tak? This is actually like his cara dia berpusing. Faham tak? Gempak. Memang gempak. Aku sangat love. Tolonglah kembalikan rambut-rambut macam ni. I sangat suka you. Tengok panjang-panjang macam ni sangat-sangat. Tolonglah Johnny. Okay, itu sahaja. I dah penat. Bye-bye.